So baby I dah start makan. So let's do a haul. I beli barang apa untuk preparation dia makan-makan. Kita mukbang makan ulam sama-sama lepas ni. Makan petai. First kita orang beli stroller sebab suami I tertinggal dia punya stroller dekat airport. And tak tahu dah kewujudannya macam mana. Pasal beli baru, stroller yang lama tu harga dia 1,500 macam tu. Ni stroller murah. Okay, keluarkan. Dia boleh pandang depan je. Dah kan SOP je. Sebab anak I pun dah tak nak tengok muka I dah serang. Dekat depan je. Push up. Adik push up ke? Adik push up ke? Tengah belajar mangkak. Okay, ke depan. 1, 2. Cung! Cung macam roket. 1, 2. Cung! So bila lipat dia jadi macam ni. And then buka. Gitu. Easy. Lepas tu kat sini dia macam mesh. So taklah panas. Kan adik kan? Ha? Budak shadow. Tada! So macam ni. Ada belt. And then lembut untuk dia sandar. Boleh makan dah lepas ni. And then dia boleh bawah. Cuba ke bawah kan dia. Sebab nanti I boleh makan nasi dengan ulam sebelah dia. Sebab I makan bawah kan. So nanti dia duduk kat bawah dengan I. I beli dia punya wet tissue sebab dah habis. And I tak bawa spare. And then he or she ripple feeding set. Ada CP cup. Lepas tu, hoi! Jangan kunyah Pak Mama. Mangkuk yang ada dia punya suction ni. Boleh melekat dekat meja. Nasi, petai, ikan selar. Punya bib. Next bib. Lepas tu toddler feeding set. Adik, ni pinggan mangkuk adik. Pinggan mangkuk adik. Kita buat unboxing sama-sama. Tak mau sedih. Adik kan nak boleh makan dah. Adik selalu terliur je tengok Amah apa makan kan. Pinggan, lepas tu mangkuk and then cawan. Sudu garfu. Ni kan ada. So dalam feeding set tu ada tu. Kita orang beli sudu garfu juga. Yang mini punya sebab ingatkan dalam tu tak ada. CP cup. Yang ni macam boleh sedut. Lepas tu yang ni I beli juga Joy Lee punya training cup. Dalam ni I rasa this is a perfect gift untuk mak-mak. Untuk training minum guna straw. Lepas tu kalau dia dah reti minum guna straw, boleh buang je straw ni. Boleh buang ni. Lepas tu nanti dia boleh minum macam tu je. Lepas tu kalau dah tak nak guna untuk tu, boleh letak snack dalam ni. And dia pakai ni. Nanti dia boleh ambil makan dalam ni. Tapi tak messy. Tak adalah tumpah-tumpah. Apa lagi tak cukup yang I kena beli? Selain daripada food processor ataupun blender, tolong suggest kat I. Bye!